Diamlah. Mana mau lari? Tik. Sudah pukul 4 petang. Seekor pun tak dapat. Mana pergi semua ikan kat sungai ni? Simbatnya, siram ya Bu. Simbatnya, siram ya Bu. Woi, janganlah. Nanti air masuk kat telinga lah. Janganlah, oi. Ya, siram dia. Biar sampai basah kuyup. Janganlah, Sob. Aku gigit ke kerang. Ha. Oh, patutlah ikan tak makan pancing aku. Ada orang berkubang rupanya. Hai? Apa sah tiba-tiba aja marah kat kita ni? Aku cepuk kan? Tangan aku ni dah lama tak menampak orang ni, Sob. Hoi, abang selalu marah kau sangat? Yelah, kalau orang buat bising, tentulah ikan lari. Habis tu, apa salahnya ikan tu lari? Gua tak suruh dia lari pun. Free country lah. Kalau ikan lari, buang masa je lah gua memancing kat sini. Tapi, apa salah marah kat kita pula, kan, Dol? Kan? Sungai ni dia punya ke? Setahu aku, sungai tak ada tuan. Siapa-siapa pun boleh mandi. Kalau tak mahu ikan lari, lu pancing kat pasar ke, kat kolam ke, kat dalam baldi ke, lagi best kan? Cuk kan, Don? Ha. Oh, lu orang banyak lawyer buruk ah. Lu ingat gua takut lu ke? Lu jangan pergi sama gua tau. Gua kalau naik hot, gua kungfu sama lu orang. Gua ada black belt warna putih tau. Oi, budak. Kita orang bukan beli sama lu. Dah tahu susah dapatkan kat sini. Pergilah pancing kat tempat lain. Yelah, Bu. Banyak sungai lain di Malaysia ni kan. Sungai Pahang ke, Sungai Muar ke, Sungai Siput ke. Nak best lagi, pergi mancing kat Sungai Seget. Sungai Seget tak best, Sob. Nu, Sungai Nil kat negeri Arab nu. Lagi best. Sungai terpanjang di dunia, banyak ikan tu. Ah, malas gua nak layan budak-budak sewil ni. Buang masa aja. Woi, takkan merajuk kot. Kita orang gurau aje lah. Boy budak, nama kau siapa ah? Apa selalu mau tahu? Lu orang polis ke? Sajalah kita orang nak tahu. Ya. Lagipun, tak best lah pada woi-woi aja kan? Nama gua Hakim. Hui, Hakim. Kau kerja kat mahkamah mana? Hakim lah bodoh. Bukan Hakim. Apalah pekak sangat si Dol ni. Mela join kita orang mandi-mandi. Mela. Marilah. Hakim. Esok-esok boleh bermancing. Kita orang ikut awak pula. Mela. Best juga ni. Gua pun dah lama tak bergubang dekat sungai. Tapi, mandi kejap je. Pukul 6 gua kena balik rumah. Balik mana, Kim? Balik Hong Kong lah tu. Mana lagi? Woi, gua punya apak sudah 20 tahun tinggal kat sini tau. Wah, itu dah kira sontorian juga tu. Yahoo! Budin, meh kejap. Apa hal lagi? Tak boleh nampak orang relax sikit lah Kak Kia ni. Meh lah kejap, nak cakap ni. Ini tak lain. Mesti nak suruh pergi kedai beli jeruk. Kak Kia, cubalah hentikan makan benda-benda tak berkhasiat tu. Bukan akak yang suruh kau pergi kedai. Habis tu? Mak panggil kat dapur tu.
Lah, nak beli apa lagi? Kan dah suruh si Usop pergi beli tadi. Itulah masalahnya. Dari pukul 12 tengah hari tadi sampai sekarang ni, tak balik-balik lagi si Usop tu. Habis? Belum masak makan tengah hari lah ni. Nasi dah masak, lauknya yang tak ada. Nak kena lagi si Usop ni. Orang suruh pergi beli lauk, entah ke mana pulaknya singgahnya. Budin, tolong beli jeruk kelubi sekali, Alah, tak ada benda lain lah Kak Kia ni. Woi, tengok tu. Kat Semilang lah, woi. Jangan gupuk-gupuk. Angkat pelan-pelan, Sob. Dia masuk lubang lah. Baik-baik, Sob. Jangan sampai kena sengat. Diamlah, jangan bising. Nanti dia lari. Kau pun janganlah cakap. Steady, Sob. Jangan sampai terlepas. Dapat nanti kita goreng. Apa pula goreng? Kita buat masak lemak cili padi lah. Lagi sedap. Mak! Bulut! Lari! Cabut! Woi, apa semua lari ni, Pengecut lah. Woi, aku dah ketak ni. Habis kecut dah pada aku, Jomlah naik. Relaxlah, Sob. Bukan lalu dapat peluang mandi di sungai ni. Sejuk lah. Dah lah. Aku pun tak tahan dah ni. Apa rancangan kau orang bertiga lepas ni? Itu kenalah tanya kat ketua-ketua orang. Ui, ada ketua. Macam kumpulan kongsi gelap. Apa nama kod? Bukan macam tu lah, Hakim. Kita lantik dia jadi ketua sebab dia banyak idea yang selalu menyusahkan mak bapak. Betul, Hakim. Bercakap saja nak main apa. Guli, gasing, raket, polis senti. Pendek kata, dia menguasai permainan udara, darat dan di air. Memang dahsyat. Apa nama kumpulan ni? Usop and the Santerian. Macam, nak join kita orang? Boleh? Ada kena apa-apa syarat ke? Mesti. Mula-mula, kita kena siasat latar belakang lu dulu. Mana tahu kalau lu ejen KGB ke, CIA ke, ABC ke. Okey. Jom pergi rumah gua. Lu orang boleh mula siasat. KGB tu apa, Dol? Korang tak tahu. KGB tu kau gigi banyak. Bukan. KGB tu kau gemuk bulat. Sekarang ada nak kena terajang ni. Besi apa pula, Dol? Air batu campur. Adui. 1312323457572。哎呀，为什么会少了5块钱呢？爸，我有新朋友来玩耶，他们都住在那边的kampung。请他们进来啊 ，Kim， 带他们上楼上去。Mari masuk， jangan takut， Uncle tak marah。Kim 啊，他们叫什么名呢？来，让我介绍一下。那位有很多牙齿的叫Usop，光头的叫Abu，那个戴帽子的叫Dol。Betis aku tak diisi. Tulang aja. Anjing, kalau nak best, betis Abu. Ada banyak daging. Pergilah. Hakim. Anjing ni nampak macam garang je ni. Tak gigit orang ke ni? Macam mana nak masuk ni? Belah jom, Sob. Jangan, Bu. Atuk kata, kalau jumpa anjing, jangan lari. Nanti dia kejar. Habis tu, kita duduk diam aja. Ulus betul kita ke? Johnny，进去里面，进去，不要吓坏人。
Hoi, gua dengar macam terror sangat tadi. Ilmu lawan anjing besar. Gua belum tamat belajar lagi lah, Kim. Gua baru belajar sampai peringkat anjing kecil saja. Gua pun baru sampai peringkat kucing. Teguh bengki. Oh, Johnny, aksen ni tadi. Mari sini gua seke lu. Hakim, macam mana anjing tu faham juga Cina? Alah, hari-hari dia dengar. Tentulah faham. Kita pun kalau datang rumah Hakim, setiap hari pun tentu pandai cakap Cina. Paling tidak pun cakap India. Hakim 啊，带你的朋友上楼上去玩电视游戏。天已经暗了，不要再出去。 Oh, 知道了吧? Mai kita naik atas. Mailah, apa berdiri di situ? Macam orang bodoh aje. Cepatlah, cepat. Yelah, yelah. Aku selalu beli barang-barang kat kedai ni. Tapi tak tahu pun kau tinggal kat sini, Hakim. Kau ada jam Invisible Man ke? Gua jarang keluar rumah. Selalu duduk atas. Baca buku ke, main komputer ke. Komputer? Hello, Sing. Yes, apa hal brother? Awak ada nampak Usup lalu kat sini tak? Usup tu apa benda? Bas ke lori? Bukan kenderaan lah. Orang tahu tak? Usup tu nama orang. sorry. Siapa dia? Adik saya. Awak ada kenal dia? Tak kenal lah. Kalau Michael Jackson ke, Janet Jackson kan saya kenal lah. Tak apalah. Kalau awak jumpa seorang budak, kepala botak, gigi ada banyak, awak tanya nama dia. Kalau dia cakap Usup, itu adik saya lah. Okey. Belakang, apa saya mau cakap? Cakap kat dia, abang dia cari. Mak dia suruh balik rumah. Okey. Kalau saya jumpa nanti, saya cakap. Kalau tak jumpa apa macam? Tak jumpa tak payahlah cakap. Apalah bingung sangat ni? Okey. Woi! Woi! Jalan tu pandang-pandanglah sikit. Main gedah je. Apa dah kuat sangat ke? Tempeleng kan tak? Bisu seminggu. Baru kau tahu. Alah, tempelan dia tahu. Kerajaan aku dia belum tahu lagi. Kira dia kecil dia. Yang mana roket aku ni? Tu satu musuh datang. Tembak. Woi. Tu roket aku lah. Ya ke? Alamak, sorry Kim. Tembak pakai mesin gas tu, Sok. Yang besar tu. Ya, hancurkan dia. Tat. Woi, Sob. Tu roket aku lah. Alamak, sorry lagi Kim. Wah, ramainya hari ni. Ada kenduri ke? Baru datang. Lu janji mau datang tengah hari? Aku tolong bapak aku potong rumput dululah. Kasih lumu makan. Mari Sing. Gua kenalkan kawan-kawan baru kita. Inilah kawan baik gua, Sob. Sing nama dia. Aku selalu nampak sempajang ni. Apa khabar Sing? Okey. Alright. Awak apa nama? Rod Stewart. Dahsyat nama awak. Macam nama superstar. Biasalah Sing. Apa ada pada nama ya tak? Betul.
Ini lagi 2 orang nama apa? Yang ni Dol, seorang lagi ni Abu. Hakim, 叫你的朋友来吃东西，等一下才完。 Apa lu punya amat cakap, Kim? Dia marah kita orang datang ramai-ramai ke? Tak adalah. Dia ajak makan. Mainlah Sob semua. Kita kena mi goreng. Macam Dol. Tak tahu. Aku ikut kau aja. Abu, macam. Nak makan ke tak? Kau pergilah. Aku masih kenyang lagi. Woi, marilah makan. Bukan kena bayar. Makan free lah. Dol, melah Dol. Kau pergilah dulu. Kejap lagi aku join lah. Aku rasa tak sedap hatilah. Kau macam mana? Dah, aku tak pernah makan kat rumah orang Cina. Hakim, saya ingat saya pening kepala lah. Saya pun. Apa sahaja tak makan Sob? Bu, jangan malu. Lu rasalah sikit dulu. Bukan malu, Kim. Hayah, mana susah mau cakap lah. Tak payah cakap. Makan je. Tengok si Dol tu. Tak ada apa-apa pun. Lu takut apa Sob? Rasa azab macam mimpi madik. Dol ni memang. Dia lain sikit. Belalang kunyit pun dia sental. Kau ingat tak Sob, masa mula-mula dia pindah dari bandar ke sini dulu? Memang. Aku suruh dia makan daun keladi pun dia makan. Badan muka dia mulut bengkak seminggu. Best ke Dol? Tak ada rasa apa-apa? Best, rasa apa pula? Lagi sama ayam kan? Mesti rasa ayam. Takkan rasa jagung bakar pula? Hakim, kalau tak makan, tak apa ke? Aku rasa kenyang lah. Ayah, jangan macam tu lah Bu. Makanlah. Tak sudi ke? Usop, Abu, Dol, makanlah. Itu mi lah. Anti beri Pak Majid. Jangan takut. Anti tahu orang Islam. Lah, apa pasal si Hakim tak bagi tahu siang-siang? Oi kawan-kawan, mari terbalon mi ni. Mari. Alhamdulillah. Aku habis dulu. Teruklah kau ni Sob. Gelojoh. Sebaik tak tercekik. Tadi jual mahal. Engkau lah. Tak tanya siang-siang. Apa pula aku yang tanya? Hei, Usop pula. Tadi kata nama dia Rod Stewart. Apa sah korang panggil dia Usop? Alah, dia gurau je lah Sing. Lu ni percaya pula. Ini macam punya muka. Lu ingat ada standard ke dia punya nama Rod Stewart? Rod Stewart tu nama samaran aku Sing. Tapi kalau kau susah nak sebut, panggil Usop cukup lah. Itu pun satu Malaysia dah tahu. Bukan apa. Aku ada ingat masa datang sini tadi, ada satu brother tu cari adik dia tau. Nama Usop juga. Itulah aku terperanjat sikit sebab nama kau sama dengan nama adik dia. Alamak, mampus aku. Tengah hari tadi mak aku kirim beli sarden untuk lauk tengah hari lah. Ayuh, sudah pukul 6 petang sekarang tau. Jahanam lah aku. Sob, nak pergi mana Sob? Tunggu Sob. Tunggu. Aduh, habislah. 哎呀，为什么会少了5块钱呢？哎呀，apa sahaja lari macam loket? Sorry Toke, emergency lah. Woi. Kemana kau merambu satu hari ni ya?
Suruh beri sardin sampai nak senja baru muncul. Engkau pergi tangkap ikan sardin kat laut ke? Budak ni, kalau ikutkan hati aku, teruk engkau. Sorry, Mak. Saya terlupa, Mak. Nasib baiklah bapak kamu dah ke masjid. Kalau tak, teruk kamu kena tadi. Kamu pergi mana tadi? Jumpa kawan, Mak. Kawan baru, dia orang Cina. Abang Budin kamu pun tak balik-balik lagi mencari kamu, tahu Sob? Sekarang kalau dia balik, siaplah kamu. Biarkan dia. Kena sekir dek Budin kan? Jangan tolong. Alah, Kak Kia. Cakaplah kat Abang Budin. Usut lupa. Tak sengajalah. Biarkan dia, Kia. Biar dia yang cakap sendiri. Pergilah minta tolong kat kawan baru kamu tu. Alah, tolonglah Kak Kia. Kalau kamu tak nak si Budin tu marah sangat, kamu pergilah susul dia kat tengah jalan. Cari dia sampai jumpa. Nak cari kat mana? Carilah kat tempat-tempat kamu selalu pergi main tu. Dia balik penat-penat sekarang, ditengoknya kamu syok aja tengok TV kan? Lagi teruk kamu kena. Dah jadi satu kerja pula nak mencari dia malam-malam buta ni. Cih. Wah, dia juga main komputer game ni kan, Hakim? Abang ingat nak beli satu lah nanti. Alah, nak main datang aja lah sini Abang Budin. Tak kisah punya. Abang Budin! Abang Budin! Abang Budin! Abang Budin! Ayo, Abang Budin. Itu macam suara Usop panggil Senawa dekat bawah tu. Biarkan dia. Sesekali dia ada rasa tension pula cari aku. Abang Budin! Mak suruh balik makan nasi! Abang! Mak suruh balik makan nasi lah! Abang Budin! Mak tak suruh balik! Tidurlah kat situ! Belah! Balik rumah lah! Kerja nak cari dia. Guna tidur balik rumah lagi bagus.